lah belakang saya bocor dah. Tadi dah pasal dah kurang angin. Nampak tak ada pump. Dia dah dulu lah yang pump dekat jeling. Tak ke sampai yang nampak. Dia bocor. Nampak kita bikin. Api Aiman bapa. Dia bapa saya bocor macam tak bocor. Dia tinggal kat aku.
spot untuk minum-minum. Ramai lah. Masuk dalam Marut. Kita lepak dalam hutan. Let's go! Oh, ramai. Ada camping. Tapi parking yang banyak kat abang ni. Jom layan time slap. Tak teruk, jalan tu jalan biasa. Okey, Aiman cakap dia nak naik atas tu. Kita kita pergi tempat lain. Dia ni sikit, privacy sikit. Let's go. Sungai Kerling lah kot. Sungai Kerling? Alhamdulillah kita dah ada pot. Tempat kat sini lah. Sebab kat sini banyak orang camping. So macam tak privacy sikit lah. Kita nak naik atas, jalan atas tu dia dah tutup lah. Dia tutup oleh jambatan hutan. Sebab sini campsite Tuan Kadir. Kita tak roja je. Kalau kita roja awal mungkin kita boleh masuk. Tak apa, insyaAllah kita duduk kat sini lah. Sebab kat situ pun tak open banyak pun. Dia macam banyak parking kereta. Kita duduk sini lah kot. Sini pun tak bagi masuk sana. Dia dah masuk lah. Dia tak bagi masuk lah ni. Ni tempat dia ni. Ya. Ni belakang dia. Ni kita lepak tu hujung kan ni. Okay, jom. Kita minum-minum makan roti sikit. Lepas kita gerak. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai. Mandi-mandi sungai. Topak dengan Aiman lah mandi. Tapi tak mandi. So kita nak gerak dah. So dekat sini kalau korang nak camping boleh datang dekat Kerling. Daripada depan tu ada apa, kolam air panas kot. Ada biasalah kalau mula-mula masuk tu korang akan nampak lah ada orang mandi-mandi apa semua kan. So korang terus saja masuk saja. Masuk sampai kat area sini lah. Terus nanti ada korang kanan tapi tak sure masuk tu signboard apa. So korang boleh cari Mr. Bisu nama dia kot. Tu baju merah tu. Korang boleh camping di sini. Satu tapak RM50 untuk satu malam. Kalau 2 malam RM100 lah. So korang boleh camping kat sini. Okay, nampak grup-grup camping. Also the best tempat dia. Cun. Let's go on the bike. Oh, nampak? Tempat dia cantik kan. Cun, boleh mandi. Dia boleh panjat-panjat sini. Dia boleh panjat ni, panjat ni. Okay, kita naik nak. Kita pap. Wih. Rap. Wih, jatuh. Kena gang. Okey, jom kita balik daripada Kerling menghadap ke Sungai Buaya.